Player ADV je lepas ni jangan servis minyak hitam kat bengkel aku Aku cakap awal-awal So lepas ni aku dah tetapkan satu SOP dekat semua bengkel aku 6 cawangan. Mana-mana motor ADV 160 yang masuk wajib kena cuci dipstick dulu sebelum buka. Sebab apa? Masalah isu kau punya pasir yang melekat dekat dipstick terlampau banyak sebab kedudukan rapat dengan tayar belakang. And then bila kau buka tanpa cuci, pasir tu akan masuk sekali dalam kawasan lubang minyak hitam. Sikit banyak mesti masuk punya, confirm. Itu akan jadi punca. Antara punca kau punya masalah oil pump kau makan, gear oil pump kau makan, itu biasanya antara punca. Kipas makan lah, itu antara punca tu sebenarnya lah kan. So mana-mana yang datang ke kita biasanya kita akan charge RM5 lah untuk nak servis dipstick ni sebenarnya. Sebab nak buat dia bukan mudah. Melainkan korang dah buat kat rumah dan kau cakap kau dah cuci, itu lain. Biasanya kita akan first akan tembak angin. Servisnya kita buat tembak angin, and then aku akan cuci pakai chemical, tembak, and then aku akan berus sebersih sekeliling dia tu. And then aku akan tembak sabun, and then aku tembak angin balik, cuci sebersihnya, baru aku akan buka dipstick korang, barulah kita boleh masuk minyak hitam. Benda ni kita wajibkan lah sebenarnya untuk player ADV 160 yang nak servis minyak hitam sebelum servis. So terpulang tak korang lah nak buat ke tak nak buat. Tapi kalau kau nak buat, biasanya kita akan charge RM5 lah sebab benda melibatkan kos kau pun faham lah kan. So terpulang tak korang nak bayar extra RM5 atau nak kena bayar dekat RM2,000 bila masalah oil pump kau tu dah makan engine jam. Terpulang tak korang. So ingat lepas ni mana yang nak servis dengan kita, benda ni kita akan wajib buat dekat motor korang ADV 160. Kalau mungkin kalau komen lupa nak cakap, kau ingatkan diorang. Kau ketuk kepala diorang sikit.